Kerana satu penemuan ini, sebuah industri yang pernah sangat besar akhirnya hancur sepenuhnya. Pada abad ke-19, perdagangan ais merupakan industri yang sangat menguntungkan. Sebelum adanya peti sejuk, ais digunakan untuk menyimpan makanan, menyejukkan minuman dan kegunaan hospital. Para peniaganya digelar Raja Ais. Yang paling terkenal ialah Frederick Tudor dari Amerika yang digelar Ice King. Dia melakukan sesuatu yang dianggap mustahil pada zamannya. Ais dipotong dari tasik beku di New England, Amerika semasa musim sejuk, kemudian dihantar dengan kapal ke kawasan tropika seperti Caribbean, India dan Asia. Untuk mengurangkan pencairan, ais disimpan dalam habuk kayu sebagai penebat. Walaupun sebahagiannya mencair semasa perjalanan, baki yang sampai boleh dijual dengan harga mahal. Permintaan sangat tinggi dan ais menjadi barang penting di bandar-bandar tropika. Namun pada pertengahan abad ke-19, mesin pembuat ais mula dicipta. Mesin ini boleh menghasilkan ais di negara panas dengan sangat cepat dan praktikal. Pada awalnya, raja-raja ais memandang rendah teknologi ini dan mengatakan ais daripada mesin ini tak natural. Tetapi apabila peti sejuk mula popular pada abad ke-20, perdagangan ais mula jadi akhirnya runtuh sepenuhnya.